dakwah melalui media satu keperluan. Dakwah melalui media satu keperluan. Saya nak terus kepada hadis yang ada di sini, muka surat yang ke-21. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf, hadis ini adalah antara hadis yang diminati oleh kita semua rasanya, insya-Allah. Tazawwajul wadud al walud, iaitu berkenaan dengan nikah kahwin. Khususnya remaja lah kita kata, ataupun yang berjiwa remaja. Tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikumul umam. Kahwinilah gadis yang penyayang dan produktif. Sesungguhnya aku berbangga dengan kamu semua terhadap umat-umat lain. Aku berbangga dengan bilangan kamu semua terhadap umat-umat lain. Di mana? Di hari kiamat nanti. Yang saya nak tekankan ialah berkenaan dengan mukathir. Mukathir iaitu berbangga dengan, tambah sikit ya tuan-tuan dan puan-puan, berbangga dengan kita nak kata apa? Jumlah banyak. Jumlah kamu yang banyak, tambah gitu. Berbangga dengan jumlah kamu semua yang banyak. Mukathir itu maksudnya kathir iaitu ramai dan banyak. Memang tidak dinafikan antara cara kita nak meramaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usaha kita untuk merealisasikan cita-cita baginda alaihi salatu wassalam. Kita sayang kepada Rasulullah. Apa yang Nabi nak, kita kena usaha untuk lakukan. Nabi nak umat Islam ramai. So kita kena buat apa? Kita kena kahwin dan kita kena produktif dalam menghasilkan anak yang ramai. Dua baca bohot acar tak boleh guna lagi dah. Maksudnya dua baca, dua anak bohot acar. Dua anak cukup baik. Satu pepatah agaknya di Pakistan dahulu yang ingin menghadkan anak-anak. Dua anak cukup dua anak. Kita mengatakan tidak. Bohot baca, bohot acar. Makin banyak anak, makin banyak kebaikannya. Itu adalah satu cara untuk meramaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cara lain ialah cara dakwah. Dan kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan dakwah. Muka surat yang ke-22. Apabila baginda diarahkan untuk menyampaikan dakwah, apakah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Bani Fihr, ya Bani Adi, wahai kabilah, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, wahai kabilah Fihr, wahai kabilah Adi, datang. Dia panggil semua orang. Jawanya, Minangnya semua datang. Dah datang semua. Macam hari ni dah datang semua, insya-Allah kan, dari seluruh pelosok Malaysia, insya-Allah, dan Nusantara juga rasanya sebahagian. Apa yang Nabi buat ialah Nabi sampaikan mesej dakwah. Dan kita perhatikan yang kita nak ambil dari hadis ini mudah sahaja bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupi dengan hanya menyampaikan kepada seorang dua. Seorang dua kita sampai cukup dah tu, dah dakwah cukup lah sepotong ayat kan, dan seorang cukup dah tu, banyak-banyak buat apa kan? Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Baginda panggil seramai mungkin dan baginda sampaikan dakwahnya. Dalam era masa kini, kita pergi pada conclusionnya, pada muka surat yang ke-22 di bawah sana, dakwah melalui media adalah suatu keperluan. Kenapa? Kerana dengan media kita dapat menyampaikan dakwah kepada jumlah yang cukup ramai. Itu yang diminta sebenarnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.